Pertahanan kimia, biologi, radiologi dan nuklear. Pertahanan CBRN-CBR ialah sebuah langkah perlindungan yang diambil dalam keadaan bahaya melibatkan perang kimia, biologi, radiologi atau perang nuklear, termasuk aktiviti keganasan. Pertahanan CBRN terdiri daripada perlindungan pasif CBRN, penghindaran pencemaran dan pengurangan unsur CBRN. Kejadian CBRN berbeza dengan insiden bahan berbahaya dalam kedua-dua segi skop, iaitu CBRN boleh menjadi situasi pembunuhan besar-besaran dan niat. Insiden CBRN ditindak balas dengan anggapan bahawa kejadian dilakukan secara sengaja dan berniat jahat. Perbelanjaan kerajaan di seluruh dunia bagi produk dan perkhidmatan pertahanan CBRN akan mencapai $38 bilion. Perang kimia menggunakan bahan-bahan kimia yang toksik sebagai senjata perang. Bahan-bahan ini boleh membunuh ramai orang sekaligus dan dianggap sebagai senjata pemusnah besar-besaran, beserta dengan senjata nuklear dan biologi. Senjata kimia dibuat daripada sebahagian kimia beracun, sementara senjata biologi menggunakan mikroorganisma hidup. Senjata yang mengandungi bahan kimia beracun daripada organisma hidup dikenali sebagai senjata toksin dan kadang-kadang dikelaskan berasingan. Senjata kimia boleh menyebabkan kecederaan dalam beberapa cara. Kebanyakan kecederaan atau kematian disebabkan mangsa menghidu, bersentuh dengan kulit ataupun memakan makanan yang dicemari. Serangan kimia selalunya melibatkan pelepasan bahan-bahan ini ke udara. Ini boleh dilakukan dengan banyak cara seperti melepaskan tembakan ke udara, atau menggunakan kapal terbang untuk menyemburkan bahan-bahan ini. Jika dilepaskan di luar, senjata kimia boleh dipengaruhi dengan keadaan cuaca. Hujan contohnya boleh mengurangkan keberkesanan bahan-bahan ini, dan angin boleh meniup ia ke tempat lain. Pada abad ke-20, senjata kimia digunakan dengan meluas hanya semasa Perang Dunia Pertama, 1914-1918 dan Perang Iran-Iraq, 1980-1988. Serangan bahan saring di tren bawah tanah di Tokyo pada tahun 1995 juga serangan kimia pengganas. Perang biologi, Biological Warfare BW, juga dikenali sebagai peperangan kuman, senjata biologi, dan senjata bio, merujuk kepada penggunaan sebarang patogen, bakteria, virus atau organisme penyebab penyakit lain sebagai senjata perang. Menggunakan keluaran toksin bukan hidup, walaupun jika ia dihasilkan oleh organisme hidup, contoh, tohing, dianggap sebagai peperangan kimia, chemical warfare, di bawah terma persidangan senjata kimia, Chemical Weapons Convention. Senjata perang biologi mungkin bertujuan membunuh, menumpuk, atau menyukarkan seseorang, dan juga seluruh bandar dan tempat. Perang biologi merupakan teknik ketenteraan yang boleh digunakan oleh negara atau kumpulan bukan negara. Dalam kes terakhir, atau jika negara menggunakan secara rahsia, ia juga ditakrifkan sebagai bioterorisme. Perang radiologi adalah sebarang bentuk perang yang melibatkan keracunan radiasi secara sengaja atau pencemaran kawasan dengan sumber radiologi. Senjata radiologi biasanya diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah besar-besaran. Serangan radiologi adalah penyebaran bahan radioaktif dengan niat untuk melakukan bahaya. Bahan radioaktif digunakan setiap hari di makmal, pusat perubatan, kilang penyinaran makanan, dan untuk kegunaan industri. Walaupun senjata radiologi juga boleh khusus dalam siapa yang mereka sasarkan, seperti keracunan radiasi Alexander Litvinenko oleh FSB Rusia, menggunakan polonium-210 radioaktif. Banyak negara telah menyatakan minat dalam program senjata radiologi, beberapa telah secara aktif mengejarnya, serta telah melakukan ujian senjata radiologi. Perangan nuklear, atau atom, adalah pertempuran di mana senjata nuklear digunakan. Ini hanya berlaku sekali, pengeboman atomik ke atas Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Syarikat terhadap Empayar Jepun yang mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Pada masa kini istilah ini biasanya merujuk kepada konfrontasi di mana kedua pihak berlawan dilengkapi dengan senjata nuklear. Berbanding perperangan konvensional,
Peperangan nuklear adalah lebih memusnahkan dalam jumlah kerosakan dan kawasan yang terjejas, dan mempunyai kesan masa panjang, kesan yang merosakkan yang berlangsung beberapa tahun, abad, malah dekad selepas serangan pertama. Kemungkinan menggunakan senjata nuklear dalam perang biasanya dibahagikan kepada dua kumpulan kecil, setiap satu dengan kesan berlainan dan kemungkinan bertempur dengan jenis persenjataan nuklear yang berlainan. Perperangan nuklear terhad. Peperangan nuklear berskala penuh. Peperangan nuklear tidak sengaja. Yang pertama, perperangan nuklear terhad merujuk kepada penggunaan senjata nuklear pada skala kecil oleh satu atau lebih pihak. Perperangan nuklear terhad kemungkinannya terdiri daripada pertukaran terhad antara dua kuasa nuklear yang mensasarkan kemudahan ketenteraan pihak lawan, sama ada sebagai cubaan melumpuhkan keupayaan musuh bagi menyerang melalui serangan awal sebagai langkah pertahanan atau sebagai awalan kepada penjajahan oleh pasukan konvensional sebagai usaha penyerangan. Ia turut merujuk kepada perperangan nuklear antara dua kuasa nuklear kecil, yang ketiadaan keupayaan untuk melancarkan serangan mutlak. Istilah ini digunakan bagi sebarang kegunaan terhad senjata nuklear, yang mungkin membabitkan sama ada sasaran ketenteraan atau awam. Kedua merupakan, perperangan nuklear berskala penuh, terdiri daripada sejumlah besar senjata yang digunakan bagi menyerang ke seluruh negara, termasuk sasaran awam dan tentera. Serangan sedemikian cuba untuk memusnahkan ke seluruh infrastruktur ekonomi, masyarakat, dan tentera melalui serangan nuklear melampau. Perperangan nuklear sedemikian tidak mungkin dilihat kepada hanya dua negara terbabit, terutama sekiranya salah satu kuasa nuklear besar terbabit. Kategori ketiga, biasanya tidak dimasukkan dengan dua di atas, adalah perang nuklear tidak sengaja, dalam mana perang nuklear dimulakan tanpa sengaja. Senario yang mungkin bagi ini termasuk kerosakan peranti amaran awal dan komputer pensasar, jadi berakhir malfiasan oleh komander tentera liar, kapal terbang terbabas memasuki ruang udara musuh, reaksi kepada ujian peluru berpandu yang tidak diumumkan semasa ketegangan diplomatik, tindak balas kepada latihan ketenteraan, salah terjemah atau salah faham dalam hubungan utusan, dan lain-lainnya. Sejumlah senario ini pernah berlaku semasa Perang Dingin, sungguh pun tiada antaranya yang mencetuskan pertukaran nuklear. Kebanyakan senario sedemikian telah digambarkan dalam budaya popular senjata nuklear, seperti novel Fileset 1962 dan wayang Dr. Strangelove of How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, juga dibebaskan pada tahun 1964. Jangkaan yang paling optimistik sekalipun mengenai kesan pertempuran nuklear masih menganggarkan kematian jutaan penduduk awam dalam tempoh masa yang singkat. Jangkaan yang lebih pesimistik pula mendakwa bahawa perang nuklear sekadar penuh akan membawa kepupusan manusia atau hampir pupus dengan sekelompok kecil manusia, kebanyakannya di kawasan terpencil, melarat kepada tempoh hayat dan tahap kehidupan serupa seperti sebelum zaman pertengahan dan menyebabkan kemusnahan kekal kepada kehidupan paling rumit di planet, sistem ekologi bumi, dan cuaca sejagat. Ia pada mod terakhir yang menyebabkan perperangan nuklear biasanya dikaitkan sebagai senario peranti hari kiamat. Peranan utama pakar CBRN adalah menjalankan pengintaian dan pengawasan CBRN, melaksanakan operasi pemantauan, menjalankan penilaian, bertindak balas dan eksploitasi ancaman tapak sensitif CBRN, mengendalikan dan melakukan penyelenggaraan operator pada peralatan pertahanan CBRN dan peralatan perlindungan individu CBRN yang ditugaskan. Teknologi CBRN memainkan peranan penting dalam keselamatan negara, pengurusan krisis, dan operasi ketenteraan. In the future, the ability to detect and prevent threats as early as possible on the battlefield will be critical to CBRN defense. Right now, warfighters can't respond to threats until after a CBRN attack starts. Commanders are currently forced to be reactive instead of proactive. The future of CBRN defense must provide commanders with early warning to mitigate a potential threat before it can impact the joint force. In order to proactively respond to impending CBRN threats, commanders need an integrated early warning, or IEW capability that will merge data from CBRN sensors with information from intelligence, surveillance, and reconnaissance assets, providing decision support tools and sensor planning capabilities.
In the future, additional ISR assets such as satellites and cooperating autonomous drones will allow the commander to collect data through high-resolution imagery, radar, and other signals. On the future battlefield, before an attack is launched, automated data analysis will eliminate the need for time-intensive manual control of these assets. The warfighter can focus specifically on quickly getting CBRN threat information to commanders. For the first time in a CBRN environment, using decision support tools, commanders will be able to make informed and swift decisions ahead of an attack. Commanders will have access to real-time information about imminent dangers and can prepare to protect and treat. To evade the CBRN threat, to mitigate collateral damage at minimal risk. To eliminate adversarial forces by calling for fire with a preemptive and surgical strike. This integrated early warning capability is the future of CBRN defense for all services. This is the future of defense against weapons of mass destruction. Together, we can prevent the worst by providing the best to our warfighters. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.